Rumput dekat tepi rumah aku ni dah panjang guys. So kita nak cuba potong rumput menggunakan mesin yang jenis cordless ni guys. Yang ni baru sampai, so kita akan bossing dulu ni dia punya mesin. Package yang aku beli ni dapat 2 biji bateri. Bila bateri dah habis, korang boleh charge mula. Dia ada bagi adapter ni. Okay, kita pasang dulu dia punya grip ni, ikut korang punya kesesuaian. Okay, dekat sini dia dah bagi dia punya macam kabel tie ni. Lepas tu dengan mata disk ni ikut saja dia punya alur ni. Lepas tu kita skrukan balik. Untuk mesin rumput ni korang boleh adjust guys. Nak pendek boleh, nak panjang boleh, ikut korang punya kesesuaian. Yang bagus sekali ni kan, dia ada satu button kat sini. Bila korang tekan korang boleh adjust nak ke bawah kan boleh, nak ke atas kan boleh So kita masukkan dulu dia punya bateri ni. Untuk dia punya safety bila korang tekan kan, dia tidak akan berpusing tau. Kena tekan dia punya button ni. Nampak dia dah pusing Cuba Okey, boleh guys, tak ada masalah. Rumput tebal ni guys. Rumput yang tebal ni pun dia boleh makan dia boleh potong guys. Nampak tu. Untuk korang yang sedang mencari mesin rumput jenis cordless ni, untuk yang jenis skala kecil ni memang sangat sesuai Harga dia pun murah, boleh tekan link kat bawah.